cerita pasal ARM kan, ARM. Akmal Nasir sendiri kata ARM tidak ada masalah. Sampai sekarang dituduh apa? Jadi pada siasatan ARM tu adakah Rafizi akan ditangkap? Saya tulis dalam Facebook, Rafizi akan ditangkap. Ya, dia orang dalam planning untuk tangkap. Sekarang ni dia dalam planning untuk tangkap. Bila nak tangkap tu ada kemungkinan it's going to happen right before election. And the election is going to happen this year. DAP mengetahui this year, DAP pun tahu dia akan berlaku tahun ni, Gerakan pun kata akan berlaku tahun ni, PAS pun kata tahun ni, PN lah PAS Bersatu kata tahun ni, UMNO kata akan berlaku tahun ni. Semua duk bercakap sekarang ni tahun ni kerana Anwar Ibrahim dah panggil. Anwar Ibrahim dah mula berunding. Anwar Ibrahim sekarang ni pening dengan DAP. Saya kata dia pening dengan DAP. DAP ni minta macam-macam lah. Sekarang baru nak pening kan? Dan DAP ni pun bukanlah DAP ni memeningkan, tetapi DAP hanya menuntut. So sekarang ni Ceplos nak maki DAP tak? Kan Ceplos nak maki DAP tak? DAP okay. Itulah menarik lah. Bagi saya menarik lah. It's interesting. It's good enough yang apa berlaku dalam negara kita ni jadi satu pengajaran kepada kita lah tentang kuasa, tuan-tuan. Semalam saya berborak dengan seseorang kan. Dia kata, dia borak, dia cerita dengan saya, dia kata, sebab itulah kenapa orang baik tak patut pegang kuasa, nanti dia jadi jahat. Tu saya kata, itu dipanggil paradox. Kalau orang baik tak pegang kuasa, orang jahat akan pegang kuasa. Kan? Kalau orang baik pegang kuasa, ada 50% chance dia akan korup, ada 50% chance dia akan jadi baik. Saya kata, so lebih baik, orang korup ni kalau dia pegang kuasa, 100% dia akan korup. So adalah lebih baik orang baik pegang kuasa, walaupun ada 50% kemungkinan dia akan jadi korup, tetapi sekurang-kurangnya ada 50% lagi dia akan jadi tak korup, dia akan jadi bagus. Betul? So itu adalah lebih baik. So kalau pemikiran orang baik selalu kata, tak payahlah, kita ni tak payahlah risau pasal politik ni, kita tak payahlah nak fikir-fikir, nak susah-susah kepala, crack the head, bagi je lah siapa-siapa nak pegang. So bila dia orang pegang kuasa, dia orang buat benda tak betul, dia korup dan sebagainya, korang marah. Kan? Lepas tu marah. Nak marah buat apa? Kata, kenapa nak kena marah? Kita yang biarkan. Kita yang biarkan dia dekat situ. Kita yang tak berani nak tegur. Tak apalah mungkin dia ada perancangan lain, mungkin. Yalah, tuan-tuan, kan. We'll see, insyaAllah. Satu hari nanti. Kalau kita, dan planning kita insyaAllah, macam saya katalah, the plan is 2028 pilihan raya negeri 6 negeri akan berlaku, and 2028 misi pertama adalah take over Selangor. Undang-undang ni tuan-tuan, nak buat RU tak susah. Saya boleh kata saya pun pernah terlibat. Dia punya what do you call that, untuk buat on ground study lebih kurang 6 bulan ke setahun. 6 bulan ke 1 tahun. 1 tahun tu lama lah, 6 bulan lah. Kemudian rangka undang-undang 6 bulan. Bawa ke parlimen setahun. So tahun kedua sepatutnya kita dah settle. The moment kita pegang jadi kerajaan, menteri ni bukannya tidur tau. Bukannya honeymoon, bukan. The first day, bak kata Rafizi dalam interview dengan saya dulu, the first day seorang menteri tu bukannya baru nak tengok office. The first day dah berlari. Dah fikir, okay, reform aku nak buat apa? Perubahan apa aku nak buat? Okay, panggil stakeholders, bincang. Okay, tanya. Kalau tak tahu, tanya. Prosedur untuk kita nak buat RUU ni apa? Sekarang ni saya nak buat RUU A, B dan C. Pegawai kerajaan yang kata, tak boleh YB. Tak boleh. Apa yang tak boleh? Awak bagi tahu saya apa yang tak boleh. Kenapa tak boleh? Bagi saya 10 sebab. Bertulis, hantar kepada saya sekarang, kenapa tak boleh? Kalau saya jadi menteri tu kan, saya akan tanya macam tu. Kalau kita, saya nak buat sekarang RUU sekian. Boleh tak boleh? Tak boleh YB. Okey, bagi saya 10 sebab, saya nak dalam 2 jam hantar kat sini. Kenapa tak boleh? Awak keluar sekarang, datang balik. Awak boleh tak boleh? Semua diam. Boleh, tapi apa tapi? Tapi apa? Tapi dia ada peruntukan ni kata tak boleh. Peruntukan tu siapa buat? Kita lah buat. Siapa luluskan? Menteri lah. Saya menteri kan? Saya nak batalkan. Boleh? Boleh, tapi apa tapi lagi? Tapi apa lagi?
Peruntukan tahun bila? Tahun 92 punya peruntukan. 92. Awak lahir umur apa? Tahun berapa awak lahir? Tahun 80. 92 umur apa? Awak ada masa buat peruntukan tu? Tak ada kan? Bukan marah, nasihat. Kan? Itu hari pertama sebagai seorang menteri. Bukan kedebeh, tapi kita nak buat kerja. Sebab 5 tahun bukan satu tempoh yang panjang, tuan-tuan. 3 tahun pertama kita kena buat perubahan. Tapi menteri yang buat macam tu siapa je? Rafizi, Nick Nazmi. Sebab itu NETR, New Energy Transition Roadmap. Nick Nazmi buat dalam tempoh 1 tahun. Rancangan Malaysia, Rafizi buat. Rafizi buat dalam ekonomi, dalam Kementerian Ekonomi. Dia buat dalam tempoh 2-3 tahun pertama. Settle, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok ekonomi sekarang ni. Siapa menteri ekonomi dia? Anwar duk bangga, duk jaja ekonomi kita, bagus ekonomi. Tak, menteri ekonomi siapa, tuan-tuan? Anwar menteri keuangan, bukan menteri ekonomi. Ekonomi itu pada masa itu adalah Rafizi Ramli. Menteri keuangan tak ada kena-mengena dengan ekonomi. Kalau Ceplos duk bangga dengan ekonomi itu semua Anwar Rafizi Ramli yang buat. Tapi kemudian bila dia dah keluar, dia dah dikeluarkan, sekarang jadi cacah merbah. Apa jadi dengan Padu? Saya tak tahu lah, Akmal Nasir mungkin boleh explain nanti kan. So hari ni Rafizi, Setiausaha Agong telah mengeluarkan satu surat. Setiausaha Agong telah mengeluarkan satu surat. Surat itu dikeluarkan dengan mengatakan bahawa tiada tindakan akan diambil kepada Rafizi. Ceplos, tak malu ke korang? Tak malu ke korang? Hari-hari maki Rafizi, hari-hari kutuk Rafizi, hari-hari kata Rafizi. Tak ada apa tindakan kepada Rafizi. Pui, malu tak korang? Korang tak malu ke? Tindakan kepada Rafizi itu patut diambil. Kenapa tak ambil? Kenapa tak ambil? Kan, kenapa tak ambil? Korang tak malu ke? Hari ni tiba-tiba Fauziah kata, tidak ada kesalahan. Okey je. Saya tahu for a fact lebih 50 laporan disiplin telah dibuat kepada Rafizi. Saya tahu for a fact lebih 50 laporan disiplin dalam pelbagai podcast-podcast itu. Semua ada bukti yang jelas. Kan, yang jelas, yang tuntas, yang kukuh, yang kuat. Yang utuh, yang mantap. Tetapi tiba-tiba keluar surat hari ini, kami tidak akan mengambil tindakan kepada Rafizi. Malu Ceplos mana letak muka malu malu maki Rafizi tak ada tindakan, malu malu paling-paling gantung gantung pun tak berani kan. Sebab Ceplos tak berani pecat. Tuan-tuan perasan tak, Ceplos semua kempen gantung Rafizi. Kenapa dia Ceplos ni nak suruh gantung Rafizi? Kenapa dia tak suruh pecat Rafizi? Sebab dia orang takut kalau Rafizi dipecat, habis dia orang. Parti baru akan ditubuhkan. Kita ni tak sabar, tuan-tuan, betul tak? Tulis komen tak sabar nak buat parti baru, tak sabar, tulis tak sabar. Kita nak sertai parti baru Rafizi ni. Tulis kat komen tak sabar, tuan-tuan. Kita tak sabar ni. Betul tak sabar? Siapa tak sabar tulis tak sabar. Kita nak sertai parti baru Rafizi. Sebab kita tak sabar ni, bukan tak sabar nak jadi kerajaan, nak jadi Perdana Menteri, bukan. Kita tak sabar nak buat reform yang sebenar. Yang kita perjuangkan selama 20 lebih tahun. Lebih 20 tahun kita perjuangkan benda ini. Untuk tujuan apa? Kita nak pegang sistem ni untuk apa? Nak semata-mata nak jadi Perdana Menteri ke? Hang sana, hang sini. Kan angkat tangan, lepas tu saya nak bagi bantuan, saya nak bagi duit, saya nak bagi itu. Itu je ke tugas kita sebagai Perdana Menteri? Kalau tugas itu, saya nak bagi bantuan kepada Gaza, saya nak pergi tolong orang miskin, saya nak baiki rumah. Kalau macam tu, tak payah Anwar Ibrahim lah. Letak hadiah awang kat situ pun dia boleh buat. Dan tak dia boleh buat lagi baik daripada itu. Bukan saya kata tak boleh bagi bantuan, boleh, teruskan. Tetapi adakah itu tugas sebenar Perdana Menteri Reformasi? Saya tanya ni, adakah itu tugas sebagai seorang Perdana Menteri Reformasi? Bukan. Kita ni duk cakap, duk mengharapkan Reformasi Institute, Institutional Reform. 4 tahun baru buat RUU. 4 tahun baru buat RUU tu pun takkan kena, mungkin tak lulus RUU tu sebab perlukan pindaan perlembagaan. 4 tahun baru nak buat RUU, tuan-tuan. Pendanaan politik, apa cerita? 2 penggal, apa cerita? Baru nak buat RUU ni, dah 4 tahun dah ni. Dah masuk 4 tahun lah. Taklah 4 tahun lagi, tapi nak masuk 4 tahun ni dah bulan 2, bulan 9 ni 4 tahun lah, bulan 10. Bulan September lah. Bulan 9, tinggal 5 bulan lagi 4 tahun. Baru nak buat rang undang-undang. Tak, tuan-tuan,
Ceplos boleh lah aku nak bodohkan. Walaupun boleh lah dibodohkan. Ni Iswardi murni lah. Iswardi murni lah. Janganlah. Tolonglah. Jangan persendakan Iswardi murni dan peminat-peminat dan penonton-penonton Iswardi murni lah. Penonton-penonton Iswardi murni ni bukan bodoh-bodoh. Betul eh? Betul eh? Kecuali ceplos-ceplos lah. Yang majoriti tonton bukan orang bodoh. Kan 99% tonton yang menonton dan menyokong kita usaha reform ni bukan orang bodoh, saya tahu. Tuan-tuan semua orang bijak pandai. Kalau tak kenapa kita ikut reform ni? Kita ikut langkah reformasi ni. Dan saya selalu kata kita daripada dulu lagi. Siapa ingat saya juga kata kita bukan ikut Anwar Ibrahim kerana dia Anwar Ibrahim. Kita bukan ikut Rafizi kerana dia Rafizi. Saya kata kalau Anwar Ibrahim sekarang ini dia berada di jalan betul, kita sokong. Tapi kalau dia terpesong, kita akan lawan. Sekarang saya lawan. Sama dengan Rafizi. Sekarang ini dia berada di jalan yang benar, kita sokong. Kalau dia juga terpesong, kita akan lawan. Setuju tak setuju? Betul tak betul? Kan? Terpulang pada dia lah, tuan-tuan. Tuan-tuan. Kita kena faham macam ni. Bila kita bercakap soal reform yang sebenar, the real reform ni, kita nak buat perubahan total. Sebenarnya bukan susah pun. Memang dia akan ada halangan. Tapi siapa kata benda buat perubahan benda yang bagus ni tak ada halangan? Akan ada halangan, akan ada dugaan daripada pegawai kerajaan, daripada kroni-kroni, daripada kartel-kartel, daripada KSU, KSN, daripada ketua polis, daripada ketua SPRM, daripada hakim, ramai banyak halangan-halangan daripada apa orang kata gangster-gangster. Halangan itu akan ada. Siapa kata benda ni kerja yang senang? Benda tu dah berakar puluhan tahun. Kita pun tahu puluhan tahun dah berakar, tuan-tuan. Kita pun dah tahu it's not going to be an easy job. Tetapi someone has to do it. Seseorang kena melakukannya, seseorang kena buat. Siapa lagi orang tu kalau bukan kita? Kan dulu saya kata kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? So bila seseorang yang kita dah amanahkan untuk melakukan reform tersebut, khianat kepada amanah tersebut, adakah kita patut lagi nak menyokong dia? Adakah kita patut lagi nak mendokong dia? Oh tak apa, kita bagi dia satu lagi peluang. Peluang apa? Dia dah ada 5 tahun buat peluang tu. 4 tahun pertama dia buat apa? Tuan-tuan, 4 tahun pertama dia buat apa? Setahun pertama saya boleh lagi lah nak apa orang kata, nak bagi excuse. Tahun pertama mungkin tak biasa. Tahun kedua mungkin tak biasa. Masuk tahun ketiga, masuk tahun keempat, saya dah tak boleh bagi excuse dah, tuan-tuan. Saya dah tak boleh nak bagi excuse, oh ni, macam tu. Saya dah tak boleh lah bagi excuse. It's no longer there. The excuse tu, saya dah habis the excuse. Nak buat